Lama ni, korang pun tahu siapa kepala perusuh dalam negara ni. Siapa kepala perusuh dalam negara ni? Anwar Ibrahim. Dialah kepala perusuh. 1998, bakar motor polis, buat rusuhan reformasi. Takkan kita lupa. Demo baling, dia juga. Demo tubuh Petronas, dia juga. Demo bersih, dia juga. Semua blackout, dia juga. Semua dia. Hari ni dia jadi Perdana Menteri. Dia suruh budak-budak dia buat. Takkanlah kita nak masuk dalam perangkap tu. Jangan masuk dalam perangkap. Korang lupa ke? Daripada sebelum ini lagi, usul nak kecam Israel, minta bawa dalam parlimen, Anwar tolak. Korang lupa ke? Korang tak ingat ke? Usul kecam Israel ditolak oleh Joe Bedol. Kau tak ingat ke? Tak boleh sebut Israel, tak boleh sebut Zionis, tak boleh sebut kafir. Kunut nazilah pun tak boleh. Takkanlah kita lupa. Takkan kita tak ingat. Ya betul korang ni. Tak ingat ke benda tu? Benda tu berlaku. Madanona. Anwar sokong Israel. Security of Israel. Takkanlah kita tak ingat semua benda tu. Influencer-influencer yang ada. Musuh kita ni Anwar Ibrahim. Dialah musuh kita. Dialah baruah. Dialah baruah Israel. Dialah baruah Zionis. Kita nak selamatkan negara. Jangan percaya cakap kerajaan Madanon ni. Dia tuduh orang tu baruah Israel. Ejen 8200 Brigade Israel. Mereka yang sebenarnya. Jangan masuk dalam perangkap ini. Jangan kita bergaduh sama kita.